Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel saya. Hari ini kita nak borak satu topik yang sangat panas. Topik yang buat ramai orang tak tidur malam fikirkan pasal duit. Betul ke tak? Iaitu berapa sebenarnya Facebook bayar kalau kita dah berjaya capai syarat 60,000 di minit tontonan dan 5,000 followers? Ramai yang dah berhempas pulas buat video, siang malam edit, tak tidur siapkan konten dan akhirnya bila dah lulus monetize, tengok-tengok hasil yang masuk. Alamak, tak sampai 50 pun. Rasa macam nak menangis bucu katil. Kan? Rasa macam semua usaha tu sia-sia. Kenapa boleh jadi macam tu? Adakah Facebook ni kedekut atau ada benda lain yang kita tak tahu? Jangan risau. Dalam video kali ini, saya akan pecahkan satu persatu rahsia di sebalik nombor-nombor ni. Saya akan tunjukkan kiraan sebenar supaya anda faham berapa nilai 60,000 minit tontonan tu dan apa yang anda perlu buat untuk gandakan pendapatan. Ini bukan lagi teka-teki, tapi ini adalah matematik sebenar di sebalik Facebook monetization. Jadi, pastikan anda tonton video ini sampai habis, sebab apa yang saya nak kongsikan ini mungkin akan mengubah cara anda buat konten lepas ni. Jom kita mulakan. Okey. Sebelum kita masuk bab duit, jom kita refresh balik apa syarat-syarat asas yang Facebook nak untuk kita layak monetize melalui iklan in-stream. Benda ni penting sebab kalau satu syarat pun tak cukup, memang tak dapatlah nak merasa duit dari Facebook. Pertama sekali, yang paling asas, anda perlukan sekurang-kurangnya 5,000 followers. Ini adalah pintu masuk pertama anda. Ibarat nak masuk taman tema, kena ada tiket masuk dulu. Followers ni adalah penonton setia anda, komuniti anda. Kedua, dan ini yang paling mencabar bagi ramai orang, anda kena kumpul 60,000 minit tontonan dalam tempoh 60 hari terakhir. Maksudnya, jumlah masa orang tonton semua video anda dalam 2 bulan kebelakangan ni mesti cecah 60,000 minit. Bukan jumlah view ya, tapi jumlah minit. Dan yang ketiga, anda mesti ada sekurang-kurangnya 5 video aktif yang dimuat naik di page ataupun profile mod profesional anda. Video-video ni mestilah video original ciptaan anda sendiri. Jangan pula pergi ambil video orang lain, nanti lain pula ceritanya. Jadi, bila ketiga-tiga syarat ni dah ada tanda tik hijau, barulah butang set up untuk monetization akan muncul. Dan dari situlah pengembaraan sebenar bermula. Tapi, persoalannya, adakah cukup syarat ni dah menjamin pulangan yang lumayan? Jom kita tengok kiraan sebenar. Baiklah. Sekarang kita dah masuk bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Bahagian kira-kira duit. Anda dah penat-penat kejar 60,000 tu minit tontonan. Dah cukup 5,000 followers. Anda pun tekan butang setup dengan penuh harapan. Bayangkan duit masuk berkepuk-kepuk. Tapi realitinya, jeng-jeng-jeng. Apabila anda dah cukup syarat minimum ni, anggaran pendapatan awal yang biasa kreator baru dapat selalunya cuma sekitar $3 hingga $10 USD sahaja. Kalau kita tukarkan ke ringgit Malaysia, itu lebih kurang dalam RM14 hingga RM47. Mesti anda terkejut kan? Biar betul. Buat kerja macam nak gila, dapat tak sampai 50? Sabar, jangan panik dulu. Ada sebab kenapa jumlahnya nampak sikit sangat. Begini kiraannya. Secara purata, untuk video berdurasi 3 minit, 60,000 minit, tontonan itu bersamaan dengan lebih kurang 20,000 jumlah tontonan atau views. Dan dalam dunia pengiklanan digital, pendapatan diukur menggunakan satu metrik yang dipanggil RPM atau Revenue per Mille, yang bermaksud pendapatan untuk setiap 1,000 tontonan. Bagi audiens di Malaysia, kadar RPM untuk konten dalam bahasa Melayu biasanya agak rendah, mungkin sekitar 0.20 hingga 0.05 USD untuk setiap 1,000 tontonan yang layak dimonetize. Jadi, kalau kita ambil purata 0.35 dan darabkan dengan 20,000 tontonan, kita akan dapat dalam $7 USD. Itulah puncanya kenapa pendapatan awal anda nampak sangat kecil. Jumlah 60,000 minit tu sebenarnya hanyalah tiket kelayakan, bukan penentu jumlah pendapatan yang besar. Jadi, apa yang perlu kita buat? Adakah kita perlu give up? Jawapannya, tidak. Sekarang saya akan kongsikan strategi bagaimana nak tingkatkan pendapatan anda dari RM47 ke RM470 atau mungkin lebih lagi. Okey, sekarang anda dah faham kenapa hasil awal tu sikit. Jangan putus asa dulu sebab ini baru permulaan. Anggaplah RM47 pertama tu sebagai duit paku untuk anda bina rumah pendapatan yang lebih besar. Macam mana caranya? Kuncinya ada pada RPM.
Lagi tinggi RPM Anda, lagi banyak Facebook bayar untuk setiap 1,000 tontonan. Jadi, ini dia 3 tips emas untuk meroketkan RPM Anda. Pertama, buat video yang lebih panjang, cuba sasarkan video berdurasi antara 3 hingga 5 minit ataupun lebih lagi kalau boleh. Kenapa? Sebab video yang lebih panjang membolehkan Facebook meletakkan lebih banyak iklan, mid-roll ads, lebih banyak iklan, lebih tinggi potensi pendapatan Anda. Tapi ingat, video panjang jangan pula meleret. Pastikan setiap minit tu padat dengan isi yang menarik supaya orang tonton sampai habis. Tips kedua, yang ini sangat-sangat powerful. Tambah sari kata atau subtitle dalam bahasa Inggeris. Walaupun konten Anda dalam bahasa Melayu, dengan adanya subtitle English, video Anda berpotensi untuk ditonton oleh audiens dari luar negara. Kenapa ini penting? Sebab negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom, Kanada dan Australia mempunyai kuasa beli pengiklanan yang jauh lebih tinggi. RPM dari negara-negara ini boleh jadi 10 hingga 20 kali ganda lebih tinggi berbanding Malaysia. Bayangkan, satu view dari US mungkin sama nilainya dengan 15 view dari Malaysia. Dan tips ketiga berkaitan dengan tips kedua tadi, iaitu cuba hasilkan konten yang mempunyai tarikan universal. Contohnya, konten tentang masakan, travel, haiwan peliharaan, atau hobi yang tidak terhad kepada audiens tempatan sahaja. Bila konten Anda boleh dinikmati oleh orang dari seluruh dunia, secara automatik Anda membuka pintu kepada audiens dengan RPM yang lebih tinggi. Gabungkan ketiga-tiga strategi ini, video lebih panjang, tambah subtitle English dan cipta konten universal. Anda akan lihat perbezaan yang ketara pada pendapatan bulanan Anda. Jangan kejar minit tontonan semata-mata, tapi kejarlah kualiti tontonan yang boleh menarik audiens premium. Jadi, kesimpulannya, mencapai 60,000 minit tontonan dan 5,000 followers hanyalah langkah pertama dalam perjalanan Anda sebagai seorang content creator di Facebook. Ia adalah lesen untuk Anda mula menjana pendapatan, tetapi ia bukanlah jaminan kekayaan segera. Jangan kecewa jika pendapatan awal Anda hanya beberapa ringgit. Sebaliknya, gunakan ia sebagai motivasi untuk belajar dan terus perbaiki strategi konten Anda. Ingat 3 kunci utama yang kita bincangkan tadi. Hasilkan video yang lebih panjang dan berkualiti. Tambahkan sari kata bahasa Inggeris untuk menembusi pasaran antarabangsa dan fokus pada topik yang mempunyai tarikan global. Dengan cara ini, Anda bukan sahaja akan meningkatkan minit tontonan, tetapi yang lebih penting, Anda akan meningkatkan nilai RPM Anda yang secara langsung akan melonjakkan pendapatan Anda. Perjalanan ini adalah sebuah maraton, bukan larian pecut. Terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah putus asa. Sekarang, saya ada satu soalan untuk Anda. Nak tak saya tunjukkan cara kira potensi pendapatan Anda sendiri berdasarkan jumlah tontonan video Anda sekarang? Kalau nak, mudah sahaja. Cuba komen monetize di ruangan komen di bawah. Nanti saya akan pin komen yang paling banyak like dan tunjukkan formula mudah untuk Anda buat anggaran pendapatan Anda sendiri. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton sehingga ke penghujung. Saya sangat hargainya. Jika Anda dapati video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan butang like, kongsikan kepada rakan-rakan kreator yang lain, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini supaya Anda tidak terlepas panduan-panduan menarik seperti ini pada masa akan datang. Jumpa lagi dalam video seterusnya.